Korang semua ikut kami pergi balai. Tapi tuan, apa salah kami tuan? Korang tak payah banyak cakap lah. Korang bersubahat dengan stopa kan? Apa-apa pun, cerita balai. Janganlah macam ni tuan. Jom. Ayah, apalah nasib ini macam. Saya ada anak bini mah, mesti mau kasih makan. Kalau saya masuk lokap, siapa mau bagi? You punya anak, you sendiri bagi makan lah. Saya tahu, saya bagi makan. Tapi sekarang saya duduk lokap. Macam mana mau kasih, kawan? Diamlah. Aku bukan kawan kau. Koyak lah tu. You apa mau bikin sini? Dengan ikon tak ada, panas lah. Aku nak tengok kereta aku buat kali terakhir. Mana? Tu. Bye-bye R34. Boys, mari. Yes, sir. Dengar baik-baik. Hari ini kita cari dan curi. Lain macam. Memang lain macam. Saya sendiri pun tak tahu mana satu kedai saya mau masuk di sini. Saya akan pilih on the spot. Kamu ikut juga, okey? Okey, Cip. Jafro, sini jap. Dengar cerita kereta kau kena tahan. Tu cerita lama. Sekarang aku nak tahu macam mana kereta tu. Dah siap belum? Kereta yang kita curi tu? Ya, dah siap belum? Dah siap dah. Kita tinggal pergi ambil je. Okey, jom. Kita pergi ambil sekarang. Okey, boleh? Jom. Tak sabar aku nak bantai si Den tu. Nak pergi mana stopa tu? Kau ingat aku ni bapak stopa, tahu dia nak pergi mana? Jom geng, siapa nak follow? Aku ada job sikit. Dapat duit tak? Aku bagilah sikit. Okey, aku nak ikut. Aku pun nak ikut. Semua nak ikut. Habis bengkel ni siapa nak jaga? Seorang duduk dekat bengkel. Malas aku potong gaji korang semua. Aku juga lah. Pergi track lah, race. Duduk sini buat apa? Boring lah, pusing-pusing macam ni. Hai, busuk kau asap. Kalau kau rasa asap ni busuk, kau tak payah duduk sini lah. Kau pergi lah duduk surau, bingai. Badan muka, tak pasal-pasal kena bingai. Adam, kau ada nampak Sardin tak? Sardin mana pula kau cari ni? Alah, budak Rosli 46 tu lah. Oh, nama dia Sardin. Manalah aku tahu. Kau pergilah cari. Aku nak pinjam kereta kau jap. Alah, kau ni. Aku nak pakai lah. Pinjam kejap je. Kejap lagi aku pulang dah balik. Mana kereta kau? Kereta aku kena tahan. Kalau tak, buat apa aku nak pinjam kereta kau? Yelah, pakailah. Tu kat ujung tu. Cantik awet bro. Mahal. Kasih lah sikit. Kepala bapak kau. Kau ingat dia ni apa? Belah. Sakai tu jantan. Ready? 3, 2, 1, go! Meracik hawau, agak-agak siapa menang. Terang lagi bersuluh, mestilah terima menang tu. Bocah mana ni? Assalamualaikum brother. Korang ni tak ada kerja lain ke? Hari-hari duk race. Menangnya tak pun. Sibuk lah kau stopa. Kau pergi balik lah. Tolong mak basuh pinggan tu. Basuh pinggan sekali-sekala aku teringin juga nak sumbat mulut kau dengan exhaust ni. Suka-suka kau nak sumbat mulut orang dengan exhaust. Engkau tu dengar sini. Engkau tu memang tak layak lah ikut race mana-mana. Sebab apa? Sebab hati kau busuk. Kau tak layak lah join race. Aku datang sini bukan nak cari kau. Aku nak cari Den. Nasib baik kau bukan dalam senarai list aku. Kalau tak, kau dah lunyai dah aku kerjakan. Sembang lah kau. Tu dia, Din dah sampai. King sudah mari mah. Tunggu apa lagi? Kasih jadilah race. Yang dicari ada depan mata. Takkan nak buang masa. Kasih starting lah brother. Aku sokong. Lawak lah kau ni Din. Ni kereta zaman bila ni? Zaman Majapahit. Kau tunggulah sini kejap Din. Lah, nak gimana? Kasih starting terus lah. Alah, goyang ke? Kau lepak jap. Aku gerak dulu kan. Aku nak cari duit jap. Jom lah, aku nak gerak juga ni. Bunyi kuat, sembang lebat. Baru nak tengok Din lawan stopa.
Standby. Kasih rest. Set. Go. Berani budak Wira ni datang sini. Memang nak kena dia ni. Hey bro. Baiklah turun bro. Sekali-sekali turun. Lawan budak Honda. Lama tak nampak budak Wira ni. Main masuk. Wira bukan sebarang Wira ni bos. Dapat pun mangsa untuk hari ni. Ready? Standby. Go. Gila kereta dia bukan Wira biasa-biasa ni. Dah sampai. Alamak, buat malu dah kereta Honda kalah dengan Wira. Apalah pergi jual lah Honda tu, buat malu je. Kalah dengan budak Wira. Aku ingatkan budak H ni power. Tak ada fight lah bro. Aku belum habis tekan lagi dah finish. Yang lain, ada yang nak try ke? Tak. Saya tak nak race bang. Saya sayang bini saya bang. Yalah, lepas ni kalau jumpa Wira biru ni, jangan cabar race Takut kalah dapat, malu pun dapat. Ciao lu. Alah, buat malu lah kau ni. Oi, semua mari sini. Kau tak cik? Mari sini. Dia apa? Kau pun mari sini. Cepat marilah. Berapa kali mau panggil orang? Itu amal bagi dia. You pergi ambil itu almari po. Berhenti. Bukan awak. You pergi kerja. Lu pergi mana? Bos suruh ambil almari. Lu orang tak boleh ambil almari kah? Lu jangan pandai bawa ular Nanti lu mati. Lu pergi atas cabut itu semua paku-paku tak boleh pakai punya. Bos, macam mana nak tahu pakai punya paku tak boleh pakai punya paku? Lu cabut punya paku semua tak boleh pakai punya paku juga. Mustafa. Macam Datuk. Ada sihat? Mestilah sihat. Kalau tak sihat, tak adanya waduk sini mah. Mantap lah Datuk. Macam mana kereta? Dah boleh bawa balik ke? Mestilah boleh. Takkan tak boleh. Tapai? Ya Datuk. Sini jap. Kau bawa masuk kereta tu. Kereta yang mana Datuk? Yang warna purple tu. Baik Datuk. Berapa horsepower kereta tu boleh pergi Datuk? Yang tu aku tak boleh cakap. Nanti kau kena try sendirilah. Nyanyi sikit man. Apa acarku nggak ada di rumah. Aha, rindu makin menggebu-gebu. Kalau ada roadblock ataupun kena tahan polis, boleh lepas tak kereta ni Datuk? Yang tu kau jangan risau sebab aku dah deal dengan orang dalam. Terbaiklah Datuk, tak sabar aku nak guna kereta ni untuk lumba haram. Kalau kereta ni kau guna untuk lumba haram, kau pandai-pandai lah lari dari polis. Setakat ni tak pernah lagi merasa duduk dalam lokat sebab lumba haram. Biasa orang yang cakap besar ni tak lama lagi dia akan kena. Tak semudah itulah Datuk. Ini stopa lah Datuk. Satu Malaya orang kenal. Inilah kereta dia. Macam. Wow. Lepas ni kau akan jadi king dekat bandar ni. Ini yang kita mahukan Datuk. Minta diri. Bagi saya try dulu kereta ni Datuk. Tepek. Salah kereta aku. Ready? Go. Ni ramai-ramai di sini buat apa ni? Parking tepi semua. Race lah. Mari lawan aku. Kat sini tak ada kereta yang laju. Aku nak race dengan kau. Tapi kalau aku menang, aku dapat apa? Kalau kau kalah, kau dapat apa? Bro, boleh tak jangan buat huru-hara kat sini? Ni tempat aku lah. Aku nak race je. Aku tak kira ni tempat siapa. Weh, cepatlah. Aku tak boleh duduk lama-lama duduk tempat ni. Busuk lah. Are you ready? Kasih pantai sama dia Mikael. Kasih tahu ini tempat kami, tempat kerasnya. Stand 3 2 1 go. Hey, mana dorang ni? Tak sampai lagi ni.
tepi. Kalau tak nak meninggal, pergi tepi. Diorang dah sampai. Waduh, hari kelima duduk depan lah, geng. Hayah. Aduh, apa ni? Kalau race dengan budak City, kalau race kat tempat sendiri pula. Ya ni ke yang korang cakap king? Ini bukan king lah. Ini tai kucing. Ya,